jutawan. Ini mereka yang betul-betul nak apa yang diorang impikan. Okay, dia kejar betul-betul. Alright. So saya satu tips, okay, ini tips je. Saya nampak dekat sini, jika ini pengalaman saya memang sekejap saja dalam bisnes ini. Tapi apa yang saya nampak, alhamdulillah berkesan. Yang pertama, bagi mereka yang baru masuk ataupun yang baru masuk, anda kena sentiasa volunteer, sukarela. Jika anda malu-malu, anda takkan berjaya. Nota. Itu saja yang saya boleh cakap. Anda malu, anda takkan berjaya. Anda akan berjaya dia, mungkin anda akan berjaya, tapi lambat. Lambat sangat. Okay? So, apa yang saya buat, bila saya masuk, saya tak peduli. Saya tak peduli anda diamond ke, anda apa ke. Sebab tu saya cakap dekat juru pengacara majlis, saya tak nak sebut rank saya. Bagi saya semua sama. Anda rank apa tu tak penting. Itu semua sama. Member. Okay? So, saya sentiasa akan naik ke atas. CEO cakap ke apa cakap ke, saya akan pergi ke atas. Saya akan volunteer. Saya. Kalau ada persoalan, saya akan tanya. Sebab apa? Sebab mereka yang naik atas pentas adalah biasanya mereka yang berjaya. Biasanya lah. Okay? Dan dia ada dua jenis orang. Okay? Satu adalah satu audience. Satu lagi yang dua. Mereka yang membuat. Kedua-dua pihak ni akan berjaya. InsyaAllah akan berjaya. Tapi mereka yang ke hadapan dulu, mereka akan berjaya dulu berbanding dengan mereka yang mendengar. Audience. Okay, sebab tu saya sentiasa ke hadapan. Walaupun saya tak percaya lagi waktu ni. Ini hari kedua saya masuk. Saya masuk bisnes ini, hari kedua dari event, saya terus naik. Okay, walaupun saya nampak macam berjaya tak? Ada sikit lah kan. Padahal apa pun tak ada. Saya masih naik motor. Nak bayar parking dekat Jaya One tu pun tak ada duit. Saya parking dekat luar. Kena saman banyak kali. Okey, tapi itulah saya masih lagi ke depan. Sebab orang akan dapat, wah dah berjaya. Bila saya atas pentas, bila saya turun, orang dengar apa saya cakap. Itu membuatkan saya rasa yang saya perlu tahu lebih. Sebab orang dah mula berkata kepada saya. Itu yang membuatkan saya lebih. Maksudnya saya baca lagi. Saya buat kajian, saya tanya apa yang saya tak tahu. Sebab orang berkata kepada saya, orang tanya saya, macam mana ni, cycle bonus macam mana, produk ni boleh sembuh tak penyakit ni. Saya usaha lebih. Okey? Itu saya. Okey. So, saya audience ataupun target. Okay, anda kena tahulah. Maksudnya bila anda masuk bisnes ni, siapa yang anda nak tuju, siapa yang anda nak pergi dulu. Anda nak jumpa siapa dulu? Kelompok mana yang anda nak jumpa? Bagi saya punya target customer saya ni lah, mungkin sebab saya graduan, baru lepas belajar, adalah student. Sebab apa? Mereka ataupun student-student ni sebenarnya spending power diorang lebih daripada adults. Sebab apa? Mak bapak ni dia bagi duit anak. Apa yang anak-anak dia bagi? So, kuasa pembelian tu dekat tangan anak-anak ni sebenarnya. Okay, itu yang saya nampak. Lepas tu saya kejar kepada mereka. Dan sekarang ni youngsters remaja ni, dia orang nak buat bisnes. Dan mereka lah orang-orang yang aktif, sedia mendengar peluang. Dan juga mereka jugalah yang sering membuat keputusan yang salah. Okay, so saya nampak di sini saya nak cuba di universiti saya sendiri. Okay, sebab apa? Contoh lagi networking di Malaysia lah. Saya tahu di sini ada daripada Singapura. Di Malaysia, networking ataupun mereka suka panggil MLM. Okay, bila saya mula-mula multi-level marketing, bila saya mula-mula masuk bisnes ni, bila saya terangkan kepada kawan-kawan saya, ini MLM kan? Tak dengar. Tak nak dengar langsung. So, image multi-level marketing ni tak berapa bagus lah dekat Malaysia ni. So, macam mana saya nak buat? Macam mana kita, bukan nak suruh dia masuk, nak suruh dia dengar je dulu. Dia tak nak. Okay? Sebab apa saya nampak, sebab apa company-company lain ataupun networking lain, mungkin cara mereka buat tu salah. Okay, antara caranya, mereka paksa masuk. Okay, ni, berapa ada. Okay, masuk dulu. Itu sebabnya, image multi-level marketing ataupun networking ni, dah salah. Okay, so saya fikir apa? Saya kena ubah cara pemikiran. Mereka ni lah
Okey, yang paling affected sekali dengan satu yang mentality ni adalah youngsters lah. Youngsters. Okey. So saya fikir, okey, sebab apa youngsters ni, remaja ni ada dua jenis. Satu yang serius, yang tahu apa dia nak, yang tahu matlamat dia. Satu lagi yang jadi main-main. Masalahnya yang main-main ni 80%. 20% saja yang tahu apa dia nak buat. So saya fikir, apa saya kejar yang 20%? Saya nak kejar yang 80%. Okey, saya nak fokus kat mereka. Tapi sebabkan mereka ni suka main-main, saya buat apa? Saya buat event yang main-main. Saya kumpulkan mereka. Kumpulkan mereka, tarik patah mereka. Okey, sebab tu saya organize macam-macam, eco challenge, paintball challenge, futsal challenge. Saya kumpulkan mereka. Okey, sebab apa mereka fikir MLM ni business plan produk, business plan produk. Itu saja. Kan? Itu yang mereka tak nak tu. So saya selitkan keseronokan kat situ. Okay, bukan semua, no, money is not everything for them. Okay, for them, they go to college, sponsored PTN ke apa ke, dia tak rasa dia nak duit tu lagi. So they want, they know they want money, they want to buy things, orang nak beli barang. Okay, sebab tu mereka masih lagi nak mencari pendapatan, tapi mereka tak nak stress. Because saya tak ada gaji, kenapa saya nak bekerja dulu? Okay, sebab tu saya fikir, saya bagi nampak keseronokan dekat situ. Okey. Okey, ini saya akan selitkan tips-tips ataupun dari segi pandangan saya lah, dan juga apa yang saya nak buat. Saya selitkan juga apa aktiviti-aktiviti yang saya nak buat. Okey. Seterusnya, okey, ini antara itulah apa ni, bagi saya juga dalam apa-apa komuniti ataupun kumpulan mesti ada konflik. Mesti ada. Apa-apa spesies pun mesti gaduh. So saya fikir aktiviti-aktiviti riadah ini boleh yang konflik tu pun boleh okey lah. Boleh kerjasama lah. Sebab kita nak buat bisnes dengan remaja-remaja ni, tak bolehlah buat dengan orang dewasa. Orang dewasa boleh table talk lagi, brainstorm talk lagi. Dengan budak-budak ni kita kena. Okay, so saya punya nasihat saya, jika anda mungkin saya pergi kepada pelajar. Mungkin bagi anda mungkin ada kawan-kawan anda yang mungkin bukan pelajar ke apa kan. Tapi anda cuba ubah senario tu supaya kena dengan mereka. Apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka, cuba apply kan. Duit kemudian. Jika anda bikin duit dulu, duit tak akan datang. Okay? Alright. Seterusnya, okay, ini antara tim saya di sana. Okay, saya create satu, ini pendapat saya kan. Verve ataupun Vima, orang dah tahu dah. Okey, bagi mereka yang tak tahu, dia boleh Google, dia boleh YouTube, dia boleh Yahoo. Dan juga betul dia orang baca, dia orang salah faham. Saya tak nak benda tu. Okey, saya tahu kuasa internet ni macam mana. Okey, sebab tu saya create satu lagi nama di bawah bina, iaitu Young Mind Revolution. Okey, kalau bahasa Melayunya, Minda Anak Muda. Revolusi minda anak muda. Okay, so di bawah ni dia tak boleh nak Google. Yang Mind Revolution ni nak Google apa? Dia tak boleh. Tapi menggunakan nama Young Mind Revolution ni lah, saya mengumpulkan mereka. Apa benda Young Mind Revolution buat program ni tadi tu? Uish, banyak hadiah dia bagi. Seronok buat aktiviti-aktiviti tu. Nampak, dia kumpul. Saya nak kumpulkan orang. Saya berhemat tu Angkatan Tentera Darat. Kalau saya nak kumpulkan dewan ni dengan askar-askar, tak ada masalah. Tapi yang mendengarnya berapa orang? Tapi kalau mereka datang dengan sukarela ke Balai Besar, mereka akan dengar sampai habis. Sukarela datang, nak tahu lah apa benda yang Mind Revolution ni. Okay? Diorang datang sukarela, diorang nak dengar apa sebenarnya ni. Okay? So pastikan, maksudnya apa yang saya cuba sampaikan ni, kalau boleh, kalau kita paksa orang tu datang, okay, mereka akan datang. Tapi adakah itu yang anda nak dia datang saja ke? Anda nak dia dengar? Okay, maksudnya kena ubah cara approach tu. Kena ubah, okay? Okay, antara saya nampak dekat contohnya di Facebook, banyak menggunakan Facebook sebagai cara untuk marketingkan benda ni. Berkesan, ya, memang berkesan. Satu klik je, berjuta orang dapat. Berkesan, memang tak dinafikan. Tapi bila dah semua orang buat Facebook, apa yang membezakan anda dengan mereka? Okay, so saya
Facebook saya buat juga, memang berkesan. Okay? Tapi saya juga buat marketing lain. Okay, saya akan sponsor kereta. Saya akan sponsor Young Man Revolution. Okay, berpusing-pusing dekat kawasan perumahan ke, kawasan college ke apa ke, orang kata, apa yang main pagi, petang, malam nampak? Kat Facebook nampak, kat kereta nampak. Okay, kita create satu persoalan. Okay? Sebab tu orang nak tahu. Kita buat rasa ingin tahu macam dalam apa ni, di kalangan mereka tu. Okay, antara lagi yang saya aktiviti yang saya buat di sana, saya akan organize booth. Okay, di sana saya tengok orang Melayu kita ni takut untuk pergi dekat booth, takut kena bayar. Kecuali apa? Kecuali ada free. Okay, so saya buat apa? Sebab apa saya tak nak streskan anak muda ni. Diorang ada potensi. Okay, tapi saya tak nak diorang datang semakan paksa. Saya datang dengan rela. Okay, kadang-kadang kita nak suruh dia apa ni, datang ataupun maksudnya, sebab tu dah saya buat free sample. Bagi dia rasa. Okay, kalau biar saya cakap sikit pasal bisnes ya. Kalau produk, kalau business plan dia bagus, bonus dia macam-macam. Tapi kalau produk tak bagus, tu tak tahan lama. Company tak tahan lama. Okay? Sebab tu anda kena percaya dengan produk anda. Jika anda tak percaya, anda tak guna, macam mana anda nak harapkan orang lain buat apa yang anda buat? Okay? Dengan keyakinan saya terhadap produk ini, saya boleh kasih free. Tanpa saya bercakap pasal bisnes lagi. Dan kemudian mereka akan datang. Sebab apa saya yakin dengan satu lagi, saya bawa masuk Verve, air minuman bertenaga berkhasiat pertama di Malaysia, baru 6 bulan. Saya gunakan itu. Tapi untuk yang pranita, untuk yang perempuan, mereka lebih suka V2 lah. Okay, tapi saya fokuskan Verve. Sebab saya tahu Verve ni jika minum memang bertenaga. Kalau pagi saya minum, kalau saya masuk hutan, ada aktiviti, ada exercise, saya pagi saya minum, sampai malam. Saya yakin dengan produk tu. Sebab apa saya mampu buat macam ni. Okey, ini antara, itu lagi ya. Mungkin strategi yang anda boleh gunakan jika anda menggunakan Facebook sebagai perantara anda kepada pelanggan ataupun kepada kawan-kawan anda. Jangan guna gambar-gambar yang dah basi. Okey. Pengguna tahu, kawan-kawan tahu, gambar ni bukan aku nampak dekat ni ke? Apa tu? Apa yang membezakan anda punya Facebook anda dengan yang lain? Sebab tu antara strategi yang kita gunakan ialah kita sentiasa menggunakan gambar-gambar baru. Hari-hari gambar-gambar fresh, baru, asli. Okey, seperti mana anda nampak ni. Okey, ini di kawasan sini, memang asli. Okey, tapi ini pun saya nak kena buat trademark ni. Yang main revolution, sebab ada orang dah ambil dah. Ada orang dah mula ambil dah gambar-gambar ni. Okey, sebelum saya masuk bisnes, saya ada company saya sendiri. Dan sebelum tu saya makan gaji. Macam-macam, daripada serendah-rendahnya sampailah company bukan nak kata besar sangat lah, tapi okey lah, corporate lah. Okey, dan saya nampak bagi mereka, saya nampak mungkin bagi mereka yang tak pernah buat bisnes, tak kisahlah apa buat bisnes pun, bukan networking lah, bisnes mungkin pemborong ke apa ke kan. Bagi mereka yang tak ada pengalaman dalam bisnes, mereka akan rasa makan gaji ni satu kerja yang okey. Tapi bagi mereka yang pernah membuat bisnes, tak kira apa bisnes pun, mereka akan rasa makan gaji ni tak cukup. Sebab memang itu hakikatnya, itu yang saya nampak, itu yang saya ramai lagi yang akan lalui. Kalau mereka buat bisnes, mereka akan rasa memang tak berbaloi lah kerja macam ni. Sedangkan buat bisnes pun boleh lagi macam apa, mendapat lebih. Okey, ini antara tempat-tempat yang saya dah kerja. Saya ni jadi muka orang tak ingat sangat. Sebab tu setiap tempat saya kerja, saya ambil gambar. Saya ambil gambar dengan orang yang saya bekerja. Ni zaman bila ni tak tahulah. Okey, sebab tu apa ni, saya rasa tapi bagi mereka yang tak pernah buat bisnes, okey, dia tak nampaklah yang bisnes ni sebenarnya lebih menguntungkan, lebih berbaloi masa anda. Anda bekerja keras, anda dapat lebih. Okey, tapi untuk bagi mereka yang tak pernah bekerja, ni saya bagi tahu, tak perlulah anda nak makan gaji. Kalau boleh terus buat bisnes, tak perlu buang masa.
Berapa anda nak lalui apa yang bagi mereka yang nak lalui ni, kan? Berapa anda nak lalui juga. So, satu lagi pasal networking ni, yang saya nampak jika leader anda ataupun kawan-kawan anda yang dah masuk dulu, dah berjaya, alhamdulillah berjaya, mereka kena lalui macam-macam. Anda yang baru masuk ni pun anda akan lalui apa yang dia lalui. Tak ada shortcut. Dia bukan macam biasanya bapa ni dia kerja teruk, buka syarikat. Anak ni bila dia nak masuk pula, dia dah okey dah. Dah ada syarikat, semua ni dia duduk kursi. Networking is not like that. Bukan macam tu. Dan dalam networking, kalau saya tabur flyer, sampai ke sekarang saya tabur flyer 3-4 pagi. Tabur flyer. Kereta, motor, cakap lah. Mana-mana, sebelum saya sampai sini pun saya tabur flyer lagi. Okey, jika mereka yang nak alhamdulillah nak buat, nak dapat macam apa yang saya dapat, mereka kena lalui apa yang saya lalui. Tak ada shortcut. Tak ada shortcut. Saya boleh bagi tahu teknik-teknik supaya anda tak membazir masa, membazir duit untuk benda-benda yang tak berkesan. Tapi anda kena lalui juga. Okey? Ini bukan satu lubuk di mana anda labur, anda dapat duit tu hujung bulan, bukan. Okey, ini anda tak usaha, anda tak dapat apa-apa. Anda yang usaha, anda akan dapat, insya-Allah. Okey? Seterusnya, ini saya punya kenapa saya buat bisnes ni. Siapa tahu apa ni? Masjid. Okey, tak adalah sama-sama. Saya punya kenapa saya bukanlah masjid. Surau pun cukup lah. Saya kereta-kereta besar-besar saya tak nak. Saya dah ada kereta dah sekarang, saya tak nak kereta besar-besar. Rumah pun alhamdulillah saya dah ada. Alhamdulillah family saya okey lah, sederhana lah. Saya tak rasa nak masuk kereta besar, tak terasa. Tak ada rasa pun. Nak bawa kita besar-besar ke, nak ada rumah besar-besar ke, ada kolam ke, tak rasa. Saya tak nak benda-benda tu. Tapi apa yang saya rasa saya nak buat apa ni, at least ada sebuah pun nama saya lah. Itu yang saya nak lah. Sebab saya rasa bagi mereka yang agama Islam kat sini, dia tak hidup lama kat sini. Kita ada macam-macam pun, kan? Tapi benda memang setengah awak ini laluan saya. Tapi bagi mereka yang mungkin kekayaan itu ataupun kekayaan itu mungkin boleh disalurkan ke arah lain. Ke arah lain macam-macam ada. Ini salah satu contoh bagi saya lah. Okey, satu lagi bagi mereka yang baru masuk bisnes ni. Okey, saya tak nak cakap banyak. Saya 2 bulan tak sampai 2 bulan pun pengalaman saya. Okey, tapi jangan cita-cita anda tinggi sangat sampai tak logik. Jangan cita-cita anda, saya nak kereta, bagi saya lah yang daripada peramat saya lah. Nak terus rumah banglo, kereta Merc. Nanti dulu anda tahu anda pencapaian anda macam mana. Impikan benda yang anda rasa anda mampu buat. Bagi mereka yang baru masuk, okey, mungkin anda rasa lepas sebulan ni anda nak 1,000 lah. Set target dulu, dah capai itu baru seterusnya. Okey, mungkin 3,000 pula lah. Janganlah terus sampai 10,000 sebulan. Kenapa kau buat bisnes ni? Aku nak 10,000. Padahal anda sendiri tak yakin. Anda sendiri rasa benda tak logik. Anda menipu diri anda. Bagi saya lah, capailah apa benda yang anda rasa, tetanggalah. Sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Okey? Dan seterusnya, okey, bagi saya, jika buat bisnes ni, bagi saya buat dengan cara yang jujur. Okey, jika anda tak buat cara dengan, maksudnya dalam bisnes ni kita kena banyak cakap. Terangkan. Buat dengan jujur. Jika anda menipu, okey, ini saya cakap hakikat, bukan menipu lah. Mungkin tak bercakap benda, setengah benda anda simpan, anda tak cakap, anda akan susah. Dia akan menghantui anda, dia akan menyusahkan anda hari nanti. Maksudnya, cakap semua. Okey? Supaya sebab apa? Jika anda jujur, okey, benda ni kita nak buat bisnes ni, kita nak buat betul-betul. Okey? Masa saya cakap, duit akan datang. Alhamdulillah duit akan datang. Jangan risau pasal duit. Kita buat bisnes betul-betul. Okey? Dan seterusnya dalam bisnes. Lepas tu saya cakap dekat damai saya, setiap kali lepas anda cakap dengan anda punya kawan anda, terangkan, anda kena cakap benda ni. Kena cakap satu perkataan ni, atau ayat ni. Jika anda rasa benda ni satu peluang, jika anda rasa anda boleh buat bisnes ni, ini adalah satu peluang untuk anda. Tapi jika anda rasa anda tak boleh buat bisnes ni, sila bangun dan keluar.
Jangan bazirkan duit anda. Sebab apa anda akan gagal? Saya akan cakap kat dalam saya supaya cakap macam tu dekat orang lain. Tak payah takut. Apa nak takut? Itu yang saya cuba sebab apa saya nak ubah mentaliti. MLM dah buruk dah maksudnya pemikiran orang Malaysia dah teruk. Sebab tu saya nak ubah. Saya nak ubah supaya sekarang ni penampilan baru. Lain daripada yang lain. Jika tak, kita sama macam networking lain. Elkon, Score A, apa lagi? Herbalife, macam-macam lagi. Kita sama dengan mereka. Tak ada beza. Okey? Dan seterusnya, dan akhir sekali dari saya, dalam bisnes ini, okey, tiada yang gagal. Kecuali mereka yang berputus asa. Mereka putus asa, gagal lah. Okey, mereka yang terus, okey, contohnya macam saya ingat lagi waktu saya naik motor dulu. Motor saya rosak, tak ada minyak. Bukan tak rosak, tak ada minyak. Rumah kawan ni adalah 1 kilometer lagi. Hujan lebat. Ada satu kata ni. Ambil plastik, balon, lari. Pergi hantar. Okay, so anda, how bad do you want it? Itu je lah. Jika anda nak benda ni macam tu, anda macam tu lah akan masuk bank account anda. Sebab saya sampai kat sini buat bisnes. Jika anda bersungguh-sungguh, sampai pukul 2-3 pagi orang call anda boleh jawab. InsyaAllah. Okay, kalau rezeki tu mungkin lambat. Bagi setengah orang lambat, setengah orang cepat. Tapi insyaAllah akan sampai. Okay, itu saja dari saya. Okay, yang baik datang daripada Allah SWT. Dan yang tak baik datang daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.